Ada orang tanya, Ustaz Allah, letih lah, kata dia. Kita sakit-sakit kena banyak pula wuduk lagi tayamum. Itulah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat begitu. Allah Ta'ala nak bagi pahala. Dengan tayamum tu dapat pahala juga. Kerana tayamum tu pahala. Kan? Wuduk pun pahala. Susah itu nak beri pahala. Susah sakit lagi. Dapat pahala lagi. Kita kena sentiasa husnuzon. Sangka baik dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi ujian, kita kena sangka baik. Kan? Kerana itu kata Imam Sya'rawi, kalaulah manusia mengetahui law aliman nas maqasidal aqdari la baka min su'i zanni. Kalaulah manusia tahu maqasid, tujuan-tujuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah manusia tahu tujuan takdir Allah Taala tu, terutama sekali yang buruklah. La baka, nescaya dia akan menangis. Nescaya dia akan menangis min su'i zannihi billah. Kerana buruk sangkanya kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi sakit kan. Kita kadang-kadang susah hatilah. Stres. Tetapi sebenarnya ada maqasid, tujuan-tujuan Allah Ta'ala. Hikmah-hikmah Allah Ta'ala. Kalau kita tahu, kita akan menangis. Kenapa? Kerana buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tanya, kenapa dah sakit ni kena tayamum pula? Tak sakit itu ambil wuduk sekali. Adalah hikmah-hikmahnya. Antaranya Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada kita. Bila kita buat dua, dapat dua pahala. Wuduk satu pahala, tayamum satu pahala. Masa sihat, kita tak boleh buat tayamum. Kan? Tuan-tuan kena ambil wuduk. Bila tak ada seming kat tangan, kena ambil wuduk je. Saya nak dua pahala, Ustaz. Saya nak wuduk dan tayamum. Saya nak buat dua-dua. Tak boleh. Sebab tuan-tuan sihat. Jadi masa sihat, satu je boleh buat. Kan? Kalau Allah Ta'ala uji sakit, buat dua, terpaksa buat dua.